So geng, yang ni motor aku spek 80 Jet 8. Okay, so rantai tengok ni. Rantai pakai nampak rantai PPR Racing. So selalu diorang pakai rantai dekat luar sana, pakai main starting putus, starting putus. Okay, so sekarang kita nak try quality dia macam mana. Okay, tengok. Rantai masuk okey, tak ada putus. Masih tegang. Okey. So geng, yang penting korang kalau pakai rantai kena setting betul lah. Kalau setting tak betul atau rantai longgar pun boleh jadi putus juga. So geng, siapa nak cari rantai PPR Racing yang berkualiti boleh tekan beg kuning sekarang atau wet enggak. Okey, ciao.